Video tutorial Geografi Tingkatan 3. Langkah-langkah membina carta pai. Carta pai digunakan untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Mari lengkapkan jadual dan bina sebuah carta pai yang lengkap. Jadual menunjukkan jumlah penggunaan elektrik mengikut peralatan di Taman Indah pada bulan Mac 2025. Langkah pertama, kita perlu tahu jumlah keseluruhan penggunaan elektrik. Murid-murid perlu menambah ke semua nilai penggunaan peralatan elektrik ini. Maka jumlahnya ialah 87,000 kWh. Selepas mendapat jumlah penggunaan, kita perlu mengira peratus penggunaan pula. Bagi penyaman udara, kita bahagi 31,320 dengan 87,000. Kemudian darab dengan 100%. Maka peratus penggunaan penyaman udara ialah 36%. Murid-murid boleh menggunakan cara pengiraan yang sama untuk mencari peratus penggunaan bagi semua peralatan elektrik. Bila murid-murid tambahkan semua peratus penggunaan, murid-murid perlu pastikan jumlahnya ialah 100%. Seterusnya, kita tukarkan peratus tadi kepada saiz sudut sektor. Nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah. Maka caranya darab setiap peratus dengan 360 darjah. Contohnya, kita bahagi 36 dengan 100, kemudian darab dengan 360 darjah. Saiz sudut sektor ialah 129.6 darjah. Di sini murid-murid perlu bundarkan nilai mengikut kesesuaian. Gunakan cara yang sama untuk mencari saiz sudut sektor peralatan elektrik yang lain. Selepas itu, murid-murid perlu pastikan jumlah semua sudut sektor ialah 360 darjah. Akhir sekali, murid-murid boleh menggunakan jejari 5 cm dan lukis carta pai menggunakan jangka lukis mengikut nilai sudut sektor yang telah dikira. Labelkan peratus mengikut sektor. Murid-murid juga perlu lengkapkan carta pai dengan tajuk, petunjuk dan jumlah keseluruhan.